Yang saya heran ni, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sambil menari, seronok. Kau seronok, kau punya pasal. Kami tak dengki pun kau menari panas bersama dengan Trump menyambut dia. Pada kami, kau nak menari, kau punya pasal. Rakyat semua tahu, tengok kau menari. Rakyat pun tak dengki sebab ada rakyat yang suka kau menari. Ada rakyat yang tak suka kau menari. Dalam majlis formal, rasmi, engkau bangun menari. Itu beberapa pemimpin tertinggi yang ada sebelah engkau, kau nak menari. Pasal apa pula kami nak jealous? Kami tak dengki pun sebab kami tak mahu pun duduk menari macam kau tu. Saya nak tanya, adakah ahli-ahli parlimen sini dengki kerana dia boleh menari, kita tak boleh menari? Kami tak dengki pun kau boleh menari dengan Trump dekat airport. Kami tak dengki pun kau boleh menari atas stage dalam program rasmi kerajaan. Yang kami persoalkan tentang agreement. Yang kami persoalkan tentang maruah kerajaan, maruah negara, sovereignty of the nation. Itu yang kami persoalkan. Kami di sini berjuang demi untuk negara, untuk kepentingan rakyat. Kami tak dengki pun kau jadi Perdana Menteri nak menari tiap-tiap hari pun kau punya pasal. Kalau kau dah rasa nak menari saja, tukarlah profession. Maybe we can ask him to represent Malaysia